Okey, assalamualaikum. Ini dia menu mak yang ke berapa tadi? 1 2 3 4 yang kelima. Kita nak buat kari ayam pula. Kari ayam. Kari ayam cara mak ya. Kita panaskan dulu kuali periuk. Kita ada bahan-bahannya. Ini dia rempah kari, daging yang kita dah bancuh dengan air. Lepas tu kita ada ayam lah, ayam dia. Lepas tu kita ada ni mak ada 4 sekawan. Ini bahan-bahannya untuk irisan dia. Mak ada halia, bawang putih, bawang merah, 4 sekawan dengan daun kari. Okey, kita nak tumiskan bahan-bahan ni semua. Kita masukkan semua bahan-bahan ni. Dan kita ada juga bahan tumbuk bawang putih, bawang merah. Bawang putih, bawang merah untuk tumbuk dia. Okey, mak masukkan sedikit alba campur. Okey, nampak dah layu. Kita masukkan bawang yang tertumbuk ni, bawang yang kita tumbuk-tumbuk ni kita masukkan. Bawang putih dengan bawang merah. Okay, kita tumiskan dia. Sampai bawang dia naik bau. Mak ada tumbukkan ketumbar dengan jintan sikit, kita masukkan dalam kari ni, dalam serbuk kari. Kita bancuhkan sekali. Inilah nak bagi sedap lagi kita punya kari. Kita tambahkan dengan ketumbar dengan jintan yang kita tumbuk ya. Masukkan dalam rempah kari ni. Ini dah naik. Tunggu sehingga dia naik, dia punya warna kekuningan, baru kita masukkan rempah kari tu. Okey, dah naik. Naik bau dia dah kekuningan, boleh dah kita masukkan rempah kari tu. Tumis sehingga pecah minyak ya. Kita dia punya kari. Baru dia sedap hasil ini. Lagi dia naik bau, dia punya jintan, ketumbar, rempah-rempahnya semua dah naik bau. Dah pecah minyak. Masukkan air tadi. Masukkan dia. Okey, mulalah kita masukkan ayam.
ayam kita. Allah, tombang pula. Okey, dah sebati semua, kita taruh air. Ikutlah banyak mana kesepakatan ya air. Kita tambah lagi 1 cawan lagi. Okey, dah mendidih, nanti kita bolehlah masukkan santan dan kita punya kentang. Okey, biarkan dia marinate sekejap. Okey, sekarang kita nak masukkan ni, kita taruh kentang sikit lah. Ni kentang. Ni kentang. Ni tomato. Kita masukkan santan ni sekali. Santan. Okay, biarkan dia marinate. Boleh masukkan garam sedikit. Garam ya, 1 sudut kecil. Dan sedikit secukup rasa Maggi. Biarkan dia mendidih. Tu dia. Ui, sedap ni makan dengan lemang. Dan sedap ni. Ni daun kari ya. Kita keluarkan tangkai dia. Biarkan dia marinate. Okey, kita masukkan sedikit kuah ayam. Kuah ayam ni sikit je, mak buat rasa-rasa je. Kita bagi suku sikit je, suku. Okey, sahabat-sahabat, kita biarkan dia kari ayam ni marinate seketika. Okey, ni dia masakan mak yang dah sedia. Jom kita tengok masakan mak. Okey, di sebelah ini sambal goreng ya. Sambal goreng. Ni tadi dah buat buka puasa. Sambal goreng ni untuk makan ni je, tak ada untuk berhari raya. Apa tu? Ni dendengnya. Dendeng daging. Kari. Lepas tu kita ada yang masak merah. Dan kita ada rendang. Lodeh tak siap lagi. Esok pagi baru kita masak lodeh. Okay, sahabat-sahabat, inilah dia. 1, 2, 3, 4, 5 masakan yang mak masak hari ini. Kari, sambal goreng Jawa, dan juga last daging masak dendeng. Okey, untuk hari raya hari ini, hari lebaran. Okey, selamat hari raya, selamat menjamu selera, maaf zahir dan batin.
Okey, assalamualaikum semua sahabat-sahabat. Ni pagi ni mak buat ni dia mak buat masak lodeh. Ni masak lodeh. Tadi mak dah tumiskan bawang putih, bawang merah, udang kering yang dah di blend tadi mak dah tumis. Okey, mak dah tumis, masuk air, mak masukkan ni sengkuang, carrot, pucuk dan suun mak dah masukkan dulu. Okey, masak di tempat mak. Ni wajib kena buat ni, lontong masak lodeh. Ni kita akan masukkan tempe dan tahu. Selepas ini baru kita masukkan santan. Okey, kita tunggu dia melegak dulu, mendidih, baru kita masukkan santan. Okey, kita masukkan secukup rasa. Kita masukkan garam secukupnya. Dan kita bolehlah masukkan santan. Biasalah nak guna santan apa. Mak gunakan santan kara, tapi yang besar tak ada, jadi mak pakai yang kecil-kecil ni. Pakai yang kecil-kecil. Santan kara ni ada yang kecil. Kita tengoklah macam mana kepekatan dia, ya. Okey, kita boleh masukkan kacang ni. Kacang panjang atau kacang buncis. Mak bubur kacang buncis. Lepas tu ni dia tempe, tahu yang dah digoreng. Banyak ni. Okey, kita kacaukan dia. Kita rasakan dulu dia punya masin dia. Warna-warni nampaknya. Tambah lagi santan. Rasa dulu. Tambah santan lagi. Banyak ni, dia satu. Ini santan kecil-kecil ni. Itu dah cukup pekatnya. Dah melegak, kita boleh dah tutup api. Kita kerasa dulu, ya. Dia punya masin tu garam gitu. Kita kena rasakan dulu. Okey, ni dia masak lodeh mak dah hampir nak siap. Tadi awal-awal mak dah terlupa nak rekod. Dah pertengahan baru teringat. Jadi yang awal-awal tu yang mak tumis bawang putih, bawang merah, udang kering dan sedikit ikan bilis mak blender. Lepas tu mak tumis-tumis. Mak taruh serai sebatang, tumis semua. Lepas kita masukkanlah carrot yang keras-keras tu, kita masukkan dulu. Lepas tu taruh air, baru taruh bahan-bahan lain. Inilah sekarang yang dah siap ni.
Ini kita masak pagi ya. Masak pagi. Yang lain tu semua masak malam. Okay, dah menggelegak macam ni. Bolehlah kita tutupkan api dan bolehlah kita hidangkan untuk di pagi raya. Okey, ni dia. Okeylah sahabat-sahabat. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin buat semua sahabat-sahabat. Moga dilimpahkan rezeki di hari yang mulia ini. Kita sama-samalah mendapat keberkatannya. Okey sahabat-sahabat, kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Dia nak buat sambal kacang. Dia. Kita masukkan bahan-bahan yang blender ni. Bawang merah, bawang putih, serai, halia, udang kering, cili kering. Yang kita dah blend ni, kita tumiskan semua ke dalam kuali. Cili kering lebih kurang 10 tangkai, bawang besar 2, bawang putih dalam 6 ke 7 biji, tengok besar kecil dia, 2 genggam udang kering, serai 2 batang, kunyit sikit dengan lengkuas halia, tu je. Buah keras 2 biji. Ni bahan-bahan dia. Belacan. Sibuk-sibuk ni tak sempat nak menunjukkan masa kita nak blend je tadi. Sambal kacang makan dengan kuah lodeh lontong. Kita tumiskan dia sehingga pecah minyak. Ini ada semangkuk kacang dah siap di blend. Kita tunggu sehingga pecah minyak. Okey, mak masukkan ni apa? Gula Melaka. Kita masukkan asam jawa sikit. Okey, biarkan dia pecah minyak. Kita tengok kita punya nasi. Ni nasi hujan panas ke nasi apa tak tahu lah ni. Tu dia dah masak dah. Mak tak sempat nak tunjuk nasi ni, tapi nasi hujan panas adalah dalam video-video mak yang lepas. Okey, makan dengan ayam masak merah. Okey, dah siap nasi hujan panas. Okey, dah pecah minyak, kita masukkan garam, sedikit garam. Rasakan secukupnya, asam garamnya dah cukup, rasa semua. Bolehlah kita masukkan kacang. Kita tunggu dulu lah, tunggu sikit lagi. Jadi kalau nak bagi berlemak, kita masukkan sedikit santan.
1 sudu ke 2 sudu macam tu kita masukkan. Nak bagi dia berlemak-berlemak sikit. Kena bagi lagi pecah minyak lagi sekali. Kita bubur santan kan. Lagi dia betul-betul pecah minyak lagi kali kedua. Sedap ni kita pagi-pagi raya makan dengan nasi empit. Biarkan lagi mendidih, merenih. Kita masukkan sedikit kicap manis nak bagi cantik color dia. Sikit je kicap manis. Tu bagi cantik color dia. Okey. Bolehlah masukkan kacang. Kalau pekat kita tambahkan lagi air panas. Dia pekat kita tambah air panas sikit. Lepas tu kita renihkan lagi. Renihkan sampai dia pecah minyak lagi sekali. Biarkan dia renih lagi ya. Tunggu lagi. Okey, sambal kacang mak dah pecah minyak. Kali ketiga kita bolehlah tutupkan api. Boleh makan bersama dengan lontong kita. Kita biarkan dia jadi sekejap. Okey. Siap. Ni dia lontong kita pun dah siap. Ni lawannya dengan inilah. Okey. Okey sahabat-sahabat semua. Kita boleh tutup api. Okey. Hidangan untuk hari raya 2025 dah siap. Okey, selamat menjamu selera semua. Selamat hari raya, maaf zahir batin. Bye. Okey dia lemang kita ni. Ini ada lemang, dah siap kita nak potong lemang. Lemang hari raya. Kita potong lemang. Tu ada lemang. Lemang hari raya. Ni dia hidangan pagi raya mak. Ni dia masak merah mak. Masak lodeh. Ni dia nasi hujan panas. Tu ada lemang, nasi empit, sambal goreng Jawa, rendang ayam, daging dendeng. Okey. Inilah dia. Menu hidangan untuk hari ini di hari Lebaran 2025. Okey sahabat-sahabat semua, selamat menjamu selera. Okey, selamat hari raya, maaf zahir batin. Kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum.